kan, setiap bulan. Jadi bank terpaksa kumpul asuransi setiap bulan ni, bayar kepada ni, itu pun risiko. Kalau tidak cukup sahih aset, liability tak cukup, dia panggil apa? Liquidity need kan, liquidity need. Kalau tempoh matang berbeza, dia panggil liquidity gap kan, gap. Kalau tempoh matang sahih aset liability tak sama, dia panggil liquidity need kan. Keperluan liquidity bank tak sama. Jadi bank tak boleh tunaikan obligasi dia. Itu punca utama kenapa berlaku liquidity risk ni kan. Pada masa yang sama dia ada benda lain. Dia ada benda lain, orang kata faktor luar lah. Faktor luar. Faktor utama tadi merupakan faktor kata nature bank. Nature memang dia tak boleh buang lah. Memang begitu kan. Sebab tu dia berlaku tu risiko liquidity tu. Yang ni ialah kita panggil faktor luar yang menjadikan risiko tu makin tinggi. Yang ketiga bawah. Yang pertamanya kegagalan bank buat perancangan aliran tunai. Ya kan, dia expect lain. Tiba-tiba dia buat rancang lain, aliran tunai dia keluar banyak, masuk lain kan. Itu pun tak jadi juga. Yang kedua ialah kegagalan pihak bank dalam membuat andaian lah. Andaian tentang andaian apa yang akan berlaku kan. Apa yang akan berlaku. Itu pun sebab bank selain daripada dia buat trend, dia buat andaian forecasting pula. Berapa yang dia perlu, berapa dia perlu. Bank tak boleh save lebih banyak, simpan lebih banyak ya daripada yang dia perlukan untuk cash kan. Contoh, dia anggap orang akan keluar dalam trendnya setiap hari dalam 100 juta kan, ataupun dalam 1 juta kita anggaran mudah. Setiap hari cash yang perlu 1 juta untuk keluar. So bank kena sediakan 100 juta tu ya kan. Tapi kadang-kadang memang setiap hari pun bukan kadang-kadang tiap-tiap hari berlaku, bank akan jadi defisit. Short lah, short. Defisit ni. Orang keluar lebih daripada 100 juta kan. Jadi di short ni bank terpaksa pinjam dengan bank lain lah. Bank terpaksa pinjam dengan bank lain. Tapi kalau short, tapi bank dah jaga dah esok akan masuk balik kan, ini tak ada masalah lah. Walaupun dia short, tapi mereka lepas masuk balik lah. Dia kata esok masuk balik. So dia short sehari lah. So dia buat pinjaman dengan bank lain untuk semalaman. Semalaman ni berlaku kes macam cek nak clear, cek daripada bank lain masuk ke dalam bank dia kan, sebagai liability. Masuk tu banyak. Dia terpaksa keluarkan kepada bank lain berbanyak. Tengok short lah hari ni. Short hari ni terpaksa ambil dengan bank lain. Itu biasa berlaku dan tiap-tiap hari berlaku. Tiap-tiap hari berlaku. Dan dia bukan masalah yang besar sebenarnya kan. Sebab kita kata nature lah bank tu gitu kan. Cuma andaian yang salah ni menyebabkan katalah bank budget ni tiba-tiba dia lari jauh daripada anggaran dia kan. Itu menyebabkan berlaku orang kata bank kekurangan dana sangat lah. Dana kekurangan dana sangat ni dia tak boleh buat pinjaman sekarang ni juga, dan dia kena buat beberapa step lain kita akan tengok nanti. Selain daripada itu dia akan buat kesilapan dan memahami gelagat pengguna, consumer punya behavior kan. Dia kena kaji tu consumer punya behavior, consumer masuk duit berapa banyak, keluar duit berapa banyak. Jadi dia kena kaji. Jadi kalau dia silap, kajian ni menyebabkan dia akan berlaku kurangan yang banyak. Kalau kurang sikit tak apa, dia boleh atasi ya. Kalau kurang sehari, 2 hari tu memang dia boleh pinjam ya. Kemudian risiko kecairan lah. Risiko kecairan, kita tengok jenis risiko kecairan. Yang pertamanya risiko berlaku faid suyulan, surplus, liquidity surplus. Lebih aliran tunai, lebih duit. Bank sebagai institusi yang mementingkan keuntungan, dia tak boleh berlaku di mana duitnya ada banyak kan. Walau bagaimanapun, ialah dari satu sudut dia baguslah, suyulah dia tinggilah kan. Orang nak ambil duit boleh ambil duit sebab dia ada banyak. Dia punya ni. Kajian menunjukkan bahawa kebanyakan bank Islam mengalami faid suyulan, lebihan duit.
di Pakistan ada buat kajian, memang bank pada kedudukan likuiditi yang baik lah. Tapi baik bagaimanapun, dia tetap mengalami faizul lah. Islamic Bank of Jordan sentiasa master berkenaan dengan likuiditi juga, dia mengalami faizul lah juga. Lebihan tunai. Lebihan tunai ni sebenarnya dia menyebabkan kemerosotan ekonomi lah kalau berlaku lebihan sangat. Di mana bank tidak berfungsi dengan baik, bank tidak ada tempat untuk melabur. Bank tak boleh melabur. Nak labur sini haram, nak labur sini haram, nak labur sini haram. Duit banyak kan. Memanglah satu aspek Allah boleh ambil. Dia akan lama-lama menyebabkan berlaku penurunan pada kadar bunga, kadar faedah, dan pada kemungkinan selepas itu dia akan mengalami perubahan pada ekonomi, di mana kekurangan pelaburan itu menyebabkan bank Islam tidak lagi menjadi satu bank yang kompetitif. Orang kata apa bank Islam ni kan, nak masuk pun tak dapat investment, mudharabah dapat sikit, baru orang invest benda lain kan. Orang cari tempat lain lah untuk invest daripada masuk dalam bank. Akhirnya bank akan ditutup kan, ini pun masalah lebihan saya kan. Kita kata mungkin nampak tu tapi sebenarnya berlaku begitulah kan. Bank boleh mengalami lebihan saya, tapi bank ditutup pun bukan sebab dia rugi, cuma sebab dia tak ada tempat untuk invest, dia tak boleh berfungsi dengan baik. Yang kedua, risiko kecairan ialah risiko kurang cairan. Yang ini biasa berlaku, tetapi kalau sedikit biasalah. Yang kita tak nak apabila berlaku krisis kecairan kan. Krisis kecairan ini menyebabkan berlakunya bank run, di mana bank terpaksa ditutup kan. Dan dia akan berlaku risiko solvency risk lah. Solvency risk ni di mana bank terpaksa jual segala aset dia untuk orang bankrupt lah. Bank untuk jual aset dia dan bayar kepada orang yang tutup. Dan biasanya bank selain daripada dia guna instrumen, dia juga guna kaedah insurans lah. Macam di Malaysia kita ada PIDM. PIDM ni bank telah menginsurankan akaun enta tu kepada PIDM. Bank akan ambil sebahagian daripada duit tu untuk insurans PIDM. Sekiranya bank tu mengalami kegagalan, dia rugi investment mana-mana dan dia tak dapat tunaikan aliran tunai dia, syarikat PIDM ni akan tanggung risiko kecairan ni. Tapi PIDM biasanya dia dapat bagi sikit lah. PIDM dia macam government, dia government link kan. Dia syarikat insurans lah, kata insurans bank. Tetapi dia tak tanggung risiko. Saya tak ingat berapa jumlah yang terbaru PIDM tanggung. Dulu mula-mula keluar RM50,000 je. Sekarang RM100,000 maksud dia dalam akaun. Jadi apabila sampai kepada tahap PIDM yang kena tanggung tu, menunjukkan bank dah mengalami kegagalan lah. Fail. Itu nak cakap ni penting sangat risiko kecairan. Tidak sikit dia akan manage sikit, dia terus akan jadi rugi. Dia sebenarnya yang jadi risiko tinggi, yang jadi dia bukan sebab biasa berlaku bank tak ada duit kan. Tapi kalau sekiranya berlaku krisis, bank tak ada duit, dia akan jadi macam Cyprus tu lah, di mana dia akan jadi teori orang tu keluar duit, bank tak ada duit ni. Bukan satu bank saja yang akan jadi, dia akan melibatkan semua bank akan jadi korban. Sebab apa? Sebab bila satu bank tak ada duit, orang dalam bank-bank lain kan, bank-bank lain kata bahaya ni bank tak ada duit ni. Semua orang daripada bank-bank lain, bukan satu bank lain pun semua pakai keluarkan duit. Panik, semua akan jadi panik. Dia panggil tindakan panik customer. Kerana kita kaji dalam krisis kewangan memang gitu berlaku. Bila bank fail, semua bank lain akan fail. Sebab semua orang keluar duit, takut bank lain tak boleh bayar juga kan. So bila semua orang keluar duit pada masa yang sama, sedangkan bank memang tak ada duit kan, dia guna duit kita. Jadi di situlah berlaku krisis besar ekonomi seperti mana berlaku pada US lah 2008 dan berlaku di Cyprus baru-baru ni, di mana kerajaan terpaksa buat polisi orang tak boleh keluar duit lebih daripada RM150,000. Apa? Bank dia hanya bank dalam negara je lah. Macam mana?
Kalau bank tadi, bank lain, dia pinjam duit dari bank lain. Hanya bank yang dalam negara je lah dia boleh pinjam. Dia boleh pinjam luar, tapi nak pinjam tidak senang lah. Tidak senang. Nanti kita tengok depan ni. Sebelum nak berlaku bank run ni, dia ada beberapa step dulu kan. Sebelum berlaku bank run tu, dia ada beberapa step dulu. Kita tengok cara mengatasi dia lah. Cara pengurusan dia, bukan cara atasi, cara pengurusan risiko dia. Yang pertamanya bank akan tubuhkan ELCO, dia panggil Asset Liability Committee kan. Committee, Asset Liability Committee kan. Lajnah ni lah yang akan menguruskan pengurusan asset liability. Segala keputusan ELCO ni lah yang peranan. ELCO dia akan jaga liability, asset liability. Memang dia peranan besar orang kata kan. Semua decision dia akan buat. Dan menurut Basel III yang dikeluarkan tu, Basel III buat keputusan bahawa ELCO perlu memain peranan dalam buat perancangan strategik kecairan wang kan. Kecairan wang. Jadi setiap bank ELCO kedudukannya dia akan bawa dia duduk di bawah daripada board of director, dia tunggu kepada ELCO. Dan ELCO bertanggungjawab untuk buat reporting setiap bulan lah. Report setiap bulan. Sebenarnya ELCO audit setiap hari. Keputusan dia setiap hari kan. Hari ni bank defisit, okey, pinjam. Berapa pinjam banyak ni? Okey kan. Hari ni lebih bagi pinjam Pak orang. Dia tak boleh lebih. Dia tak boleh ada lebih bank. Lebih sikit bagi pinjam. Kan? Kurang sikit pinjam dengan orang lain. Dia kena setiap hari dia kena tutup akaun dalam keadaan kalau boleh balance sheet dia kosong-kosong. Kan? Ada lebih bagi pinjam, tak ada lebih. Tapi kebanyakannya yang berlaku. Tapi kalau ada lebih sikit-sikit setiap hari tu okey kan. Tapi kalau lebih banyak setiap hari dia tak jadi kan. Dia tak jadi pengurusan bank yang cekap. Bank yang cekap. Kemudian dia dalam ELCO ni lah yang dia akan atasi, dia perlu pelbagaikan portfolio pelaburan lah kan. Secara biasa lah. Masukkan portfolio yang short term, yang ni medium term, yang ni long term. Cuma pelaburan tu masalahnya sekarang. Kajian permintaan dan jangka jangka pendek tu dia kena kaji lah permintaan. Dia kena ada beberapa kajian. Pertamanya keperluan cash, keperluan tunai itu yang sudah dijangka, yang daurian kita kata, yang kita kata ada ni berapa, yang itu kita dah jangka kan. Lepas tu keperluan wang yang dijangka tetapi tidak tersusun. Dia mungkin naik turun kan, dia tidak tersusun, tidak muntazim. Satu lagi keperluan wang di luar jangka. Yang ini yang jadi masalah. Berlaku krisis ke apa ke, itu jadi masalah sikit. Permintaan tidak terjangka tu ELCO kena buat keputusan cepat kan. Kalau berlaku beberapa isu-isu yang tidak dijangka. Jadi selain daripada keputusan peranan ELCO tadi, Asset Liability Committee itu, di sini ELCO akan menyediakan beberapa langkah-langkah untuk pengurusan manajemen lah, pengurusan wang, pengurusan liquidity. Sekiranya berlaku short dalam akaun dia, bank boleh sama ada langkah pertama dia boleh jual instrumen jangka panjang untuk pengurusan short term punya keperluan. Katalah bank rasa okey, dia kata ni keperluan pada tunai untuk 2-3 hari je kan. Tapi dia tak ada cara lain, dia paksa jual dia punya loan jangka panjang dia kan. Loan jangka panjang dia mungkin dia dah buat sukuk ke apa kan, dia invest dalam sukuk yang besar-besar, dia jual sukuk tu kepada bank lain. Cuba ni slide. Dia paksa jual instrumen jangka panjang, sukuk yang 20 tahun ataupun atas 10 tahun dia jual lah, tapi keperluan jangka pendek. Di situ dia kena uruskan pula lah. Itu biasanya untuk keperluan yang besar. Kadang-kadang dia boleh jual instrumen yang jangka pendek, sukuk-sukuk yang setahun nak mati apa semua tu, dia keluar jangka pendek untuk pengurusan short term punya keperluan lah, short term ni kan. Dia boleh jual. Biasanya
jual long term ni dia punya long term punya investment. Kalau dia jual, dia akan mengalami kerugian dari aspek keuntungan tu kan. Bukan kerugian, keuntungan dia rugi sikit. Sebab long term punya investment biasanya besar untung kan. Short term sikit je untung, long term ni besar. Tapi kalau dia jual yang besar untung, dia akan berlaku rugilah untung. Tapi oleh kerana terpaksa nak atasi kecairan, dia kena jual kan. Kecairan yang banyak sangat. Selain daripada itu, dia boleh dapatkan pinjaman jangka pendek lah di antara bank dalam money market. Money market jual instrumen dan beli instrumen ni pun berlaku di dalam money market kan. Dia berlaku di dalam money market juga. Kalau tak ada money market, ni susah untuk jual instrumen-instrumen sebenarnya. Dan pinjaman bilateral antara bank-bank lah kan. Bank ni lebih, okey saya pinjam kan. Bank ni kurang, bank tu aku ada lebih. Okey, siapa nak pinjam aku kan. Dia pun bank yang lebih akan letak deposit di dalam dia panggil bank deposit placement kan. Di dalam bank yang mengalami kekurangan. Jadi faedah ni bagilah dalam masa sehari-hari kan. Instrumen bank tu tak apalah, instrumen tu saya lain kali. Selepas kalau sekiranya dia tak ada option juga, option untuk interbank susah juga, dia terpaksa buat daripada bank pinjaman daripada central bank sebagai lender of last resort. Ni yang langkah terakhir lah kan, terakhir. Biasanya bank negara bagi je, dia sedia dah kan. Dia sedia lagi pun dia ada dah yang dia punya reserve dengan bank semua kan. Reserve tunai dengan bank negara tu, bank negara ambil. Jadi dia buat pinjaman untuk sehari 2 hari lah, satu malam je tak cukup ni kan. Satu malam tak cukup, pinjam dengan bank negara menggunakan instrumen-instrumen tertentu lah kan. Sama ada bank negara nak keluar bil ke kan, bil bank negara, dia beli bank negara, dia jual balik pada bank negara dengan harga diskaun. Jadi di situ cara-cara bank nak menguruskan dia punya shop dalam masa sehari 2 hari, satu malam 2 malam kan. Selain daripada itu, sekiranya berlaku keadaan kecairan keperluan yang di luar jangka, krisis ekonomi apa semua tu, bank boleh minta pinjaman daripada shareholder. Tapi ini menimbulkan risiko yang besar sebenarnya. Sebenarnya kalau bank buat pinjaman daripada bank negara tu pun dia ada risiko juga kan. Pinjaman antara bank pun ada risiko. Dia juga dia boleh pinjam daripada dalam negara, dia boleh pinjam daripada luar negara. Dia boleh pinjam belaka kan. Cuma bank luar negara ni tengok tahap mana bank ni nak pinjam kan. Adakah sebab kedudukan dia kurang atau modal ke macam mana kan. Kalau bank tak ada krisis, dia bagi je pinjam. Biasanya di dalam negara lah. Di luar negara ni sekiranya dia mengalami, sekiranya kebanyakan dalam negara tu semuanya syok. Nak di bank ni syok dia pergi ke bank luar negara. Gitu lah. Dan bank negara tu dia akan tengok kedudukan bank bagi pinjam pun. Dan kalau berlaku di luar jangka sangat, dia minta oleh shareholder, sama ada dia nak bagi, dia nak buka share baru yang lebih, kita terpaksa buka share baru lah kan. Dia pun buka 1 juta saham baru, tawar kepada pemilik saham yang sedia ada kan. Tapi pemilik saham akan jadi fikirlah, kenapa bank ni keluar kan. Ataupun dia nak pinjam daripada shareholder. Kata shareholder tu bukan syarikat yang besar, shareholder bank ni, dia nak minta pinjaman daripada shareholder. Shareholder akan question balik, kenapa nak pinjam banyak sangat ni? Tak ada cara lain, krisis sangat ke? Bagaimana cara nak atasi, adakah boleh bayar balik? Itu ada risiko dia. Banyak persoalan dia sebelum dia dapat pinjam. Bukan semudah itulah. Kalau tak dapat tu, dia akan cari suntikan modal daripada syarikat yang besar lah. Dia kena injection lah daripada syarikat yang besar. Katalah IMP Islam ni Syok kan. Syok sangat-sangat ni. Nak pergi ke bank-bank Islam lain, semua bank-bank Islam lain syok kan. Jadi dia terpaksa ambil daripada CIMB Group. CIMB Group ni kapil lah sikit. Pada masa itu syariah advisor dia kena buat keputusan lah. Adakah hak daruri ke tidak daruri untuk dia pinjam daripada, untuk suntikan modal daripada syarikat besar kan. Jadi kalau okey daruri, boleh buat suntikan modal. Suntikan modal tak apalah, tak ada riba, nak mudharabah biasa kan. Okey. Syariah advisor dulu dia pun boleh pinjam. Tapi kadang-kadang
sebelum pinjam daripada sebelum sedia modal itu nak pinjam antara bank tu kadang-kadang bank Islam terpaksa pergi kepada bank konvensional kan, yang sebelah atas tu terpaksa pergi kepada bank konvensional sebab mungkin berlaku short semua bank konvensional ada kan. Yang sebenarnya yang terbaik yang di Malaysia ni sebenarnya amalan kita ialah pada umumnya bank Islam tidak dibenarkan pinjam dengan bank konvensional walaupun sama-sama adik-beradik dia. Dia ada adik-beradik kafir kan. Si ambil biasa tu dia ambil kafir, yang saya ambil Islam. Tapi si ambil kafir ada short. Dia tidak boleh pinjam daripada si IMB yang kafir. Tak boleh buat interbank deposit apa? Deposit placement. Walaupun sama-sama syarikat dia tak boleh kan. Yalah boleh tak, duit salah duit. Dia sama bank kan tempat kita kan. Yang tak tengok si IMB Islamik. Masa pintu ni pintu Islamik, masa pintu biru ni pintu merah ni pintu apa si IMB kafir kan. Masa pintu hijau si IMB Islamik. Itu sama tapi dari accounting memang tak boleh. Kalau bank setiap bulan bank negara akan audit lah kan. Dia ada unit audit syariah. Unit audit syariah ni akan audit sekiranya berlaku mana-mana bank Islam yang pinjam dengan bank kafir kan. Bank Islam tu kena denda besar lah. Denda besar ataupun mungkinan ditarik balik lesen. Tarik balik lesen tu memang sangat-sangat keras sebab bank perlu undang-undang sangat-sangat keras. Tarik balik lesen Islamic Bank itu dia tak boleh buat pinjaman kecuali dalam audit dia ada keputusan daripada syariah advisor dia benarkan. Mungkin akan perkiraan tertentu pula. Mungkin tapi bank kafir biasanya dia tak nak bagi pinjaman secara qardha hasan, tak ada istilah bank kafir. Semua nak riba kan. Jadi itu kadang-kadang jadi masalah. Kalau ada dia nak bagi qardha hasan, ada masalah situ. Pinjam dengan bank kafir pun qardha hasan tak ada masalah kan. Ini dan kalau yang tak tahu dari sudut fakta sebenarnya kebanyakan bank dari sudut amalannya kebanyakan yang meminjam ni bank-bank yang besar-besar. Banyak meminjam daripada bank-bank yang kecil-kecil. Bank yang besar-besar dia tengok tu dia yang banyak jadi borrower. Jadi lendernya bank yang kecil-kecil. Sebab apa? Sebab bank kecil biasanya dia jaga dia punya aliran tunai dia. Kan? Dia takut dia bank run. Kan? Dia takut dia gagal untuk bayar balik pada customer. Sebab dia bank kecil. Bank besar dia tak ada masalah. Kan? Dia banyak dana besari kan. Di situ dari sudut yang banyak pinjamnya dalam bank besar. Dia akan pinjam balik. Jadi liquidity ni secara umum tak ada masalah sekiranya ada instrumen. Tak faham tak? Sekiranya ada step instrumen ada, kita tak ada masalah lah, boleh pinjam kan. Tapi sekiranya berlaku di luar jangka, kena ada shareholder yang dapat daripada shareholder bawah tu sisihkan modal, injection daripada syarikat. Tak dapat injection juga, pergi kepada emergency fund daripada bank negara. Bank negara biasanya dia tengok kredit lah. Dia akan bagi emergency fund. Itu pun dia tengok kepada cagaran collateral bersama daripada bank. Apa yang bank nak cagar, dia akan bagi emergency fund ni untuk beberapa hari. Dengan jangkaannya pengguna bank akan masukkan duit balik dalam masa sebulan akan datang kan. Try masukkan, pengguna tu akan dapat masuk duit balik ke dalam bank tu. Jadi bank tu boleh atasi dia punya liquidity lah. Tapi dia tengok juga dia punya capital requirement kan. Dia tengok semua tu. Sebab bank kena ada modal yang cukup. Kalau tak ada modal yang cukup, dia tak boleh juga untuk buat emergency fund ni. Sekiranya tak dapat emergency fund, kadang-kadang berlaku kesalahan sangat berat, kerajaan akan bail out lah. Kerajaan akan bail out. Yang ini yang kita tak nak ya. Bila kerajaan bail out, dia akan suntik benda tu. Macam US lah, 100 berapa trilion dia bail out kan. 500 bilion tu dia bail out dalam masa berapa hari, jadi suntik dalam syarikat bank-bank dia untuk mengatasi keadaan ekonomi ni. Ada agreement dah tak? Sebab ada agreement dah. Kalau dia tak boleh, dia kerajaan tak ada agreement untuk bail out. Tapi
biasanya kerajaan terpaksa bail out. Kalau kerajaan tak bail out, dia akan krisis yang besar lagi berlaku. Krisis macam mana? Orang tak ada duit lah. Orang yang cukup duit, tak ada duit. Nak macam mana kan? Jadi berlaku krisis yang besar. Ekonomi habis hancur lah bila masyarakat tak ada duit. Kan? Itu masalah. Jadi bila kerajaan bail out, dia selamat lah kan? Tapi selamat pun kerajaan guna duit siapa? Duit rakyat juga kan? Jadi kerajaan pula, kalau kerajaan yang tak ada duit, terpaksa kerajaan berhutang pula lah untuk buat bail out kan? Macam daripada IMF ke kan? Macam berlaku pada tahun 1997 kan, banyak bank-bank telah di bail out dan telah terpaksa digabungkan. Di Indonesia lagi banyak bank. Daripada dia ada banyak puluh-puluh bank dia, dekat ratus bank, kemudian terpaksa gabung bank. Gabungan bank terpaksa buat jadi sikit. Kita pun pada masa itu kita gabung banyak kan. Bank of Commerce gabung dengan Bank Bumi Putera kan. Jadi Bumi Putera Commerce kan. Bumi Putera Commerce pula gabung dengan bank apa? Gabung dengan apa gitu? Siapa tahu? Bumi Putera Commerce yang dia jadi CIMB. Sebelum dia CIMB itu Bumi Putera Commerce dulu. Kan? Tak ada orang tahu ke? Kalau siapa tahu boleh bagi hadiah kan? Jadi penggabungan bank penting lah supaya bank tu mengambil ada aset yang besar dan dapat mengelakkan daripada berlaku bank run kan. Maksudnya bank ni kadang-kadang bank dia ada aset tapi dia paksa jual aset. Cuma aset dia sama ada boleh dijual atau tak boleh dijual. Kalau krisis itu besar sangat macam di US, walaupun dia ada suku, dia nak jual pada bank lain tak boleh. Kan? Jadi gitu masalah. Jadi masalah. Tapi masalah dia satu lagi, suku tu dah telah dijual berkali-kali, itu jadi masalahnya. RSB. Betul lah. Kan? Dia makan sebenarnya RSB lagi besar daripada Bumi Commerce. Kan? Tapi ya kualiti ke orang ni kita tak tahu. Kan? Banyak lagi yang gabung-gabung sebenarnya. Bank amalat itu pun sepatutnya dah gabung tapi tak berlaku kan, tak berlaku. Hari tu bank amalat nak gabung dengan apa? Saya tak ingat. Apin. Tapi tak berlaku lagi pun. Mungkin sebab peluang besar yang ambil alih bank amalat sekarang ni kan. Jadi kerajaan dia jaga sekiranya ni dia. Jadi kalau terpaksa bail out tu krisis sangat besar lah dan kerajaan terpaksa guna duit awam lah. Kalau kerajaan tak ada duit, dia terpaksa kurangkan subsidi, naik harga minyak gitu lah kan, untuk tampung. Kerajaan terpaksa naikkan cukai kan, cukai top up jadi naik, itu kerajaan tak ada duit kan. Kerajaan mengalami shock liquidity kan? Kerajaan pun ada liquidity dia lah kan. Tak ada, kerajaan dia memang tak ada duit, nak bayar gaji pun tak boleh kan. Dia terpaksa naik iuran top up, apa? Cukai top up. Betul. Kalau tak baca surat khabar kan. Cukai top up ni menambah sikit. Yang terbaru dia naikkan 20% cukai baju. Kan? Tanpa buat lawak memang kan. Buat lawak Facebook. Harap pakai baju dalam batu kan. Baju-baju import dia naik 20% kan. Bukan baju bandar tak naik. Anda beli baris dina ya. Tak naik lagi kan. Baju baru ni. Baju baru memang naik harga 20% naik cukai kan. Top up naik paling teruk dalam sejarah lah. Paling teruk dalam sejarah kan. Apa? Banyak dia tak termasuk di dalam ni. Dia tak termasuk dalam di dalam komunikasi punya ni. Dia termasuk di dalam internet. Kerajaan tak naik internet. Internet ni dia ada macam orang kata seluruh dunia punya insentif lah. Seluruh punya insentif. Macam kereta hibrid kan. Kereta hibrid ni kalau anda tahu kereta hibrid, dia seluruh dunia punya insentif. Kereta hibrid ni cukai dia lain daripada cukai biasa kan. Kereta hibrid dia lebih murah relatif cukai dia. Malaysia ke Jordan sama je kereta hibrid, semua cukai dia rendah. Macam internet juga, seluruh dunia dia cukai kepada internet ni lain berbanding dengan cukai kepada komunikasi biasa kan. Top up.
Kalau dia naik internet memang banyak lagi benda yang sebab zaman internet sekarang ni kan.